slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.
Okay, baru dah selesai set up kemah malam baru siap. Dan selesai dia set up kemah, hujan pun turun. Tapi tak adalah lebat sangat. So basah sikit lah di kawasan belakang ni. Kat meja ni tak adalah, meja ni okey. Dan depan tu sikit okey lah. Nampaknya mungkin aku tak set up meja dekat luar disebabkan hujan. Dan hari ni aku tinggal aku punya toolbox, yang mana toolbox tu ada guideline, ada pack, ada hammer, adalah pelbagai untuk pasang flysheet. Tapi disebabkan tertinggal, so hari ni tak pakai flysheet lah. Kalau hujan tu nanti flysheet nanti kita bentang ke atas lah supaya dia double layer lah. Ini macam ni aku tak confident kalau hujan lebat ni. Dia mesti ada leak sikit lah. Okay, hari ni aku camping berdua dengan member partner disebabkan ada function dekat kawasan ni, sekitar ni. So functionnya besok. Jadi aku datang awal untuk aku set up kemah. Alang-alang tu kita buat konten kat sini. So, besok tu ada function pun ada 2 sesi lah. Satu sesi pagi dan sesi petang. Petang. Lepas tu habislah. Sambil-sambil tu aku mengonten kat sini. Kita buat video lah. Dah lama tak camping sebelum puasa belum buat apa-apa video. Dan ni baru lepas raya ni baru start balik. Jadi kita buatlah mana-mana yang patut-patut. Camping yang seadanya dengan keperluan yang boleh lah. Hari ni aku bawa power station yang beli murah-murah ni. Murah lah beli. Memang nampak power station dekat Shopee mahal-mahal ni. Tapi ada je yang murah-murah untuk kita pakai. Cari yang murah-murah dulu lah. Nanti kalau ada bajet lebih, barulah kita cari yang elok sikit, yang boleh tapau watt yang besar. Ataupun yelah, kita boleh pakai power yang kuat lah Okay, kita sambung sesi malam. Aku nak set up pergi mandi sekejap. Nanti kita nak buat makan ataupun minum-minum sikit lah untuk malam ni.
Selamat pagi. Okey, ya, pagi ni kita nak merayau juga. Okey, kawasan campsite lah. Kemah member sebelah. Kita tengah fly drone. Taha. Tengah mengintip. Okey, pagi ni aku tengok ramai yang dah masuk sebab malam tadi sebenarnya ramai yang dah check in. Bayangkan penuh dah. Jadi aku rasa saya tak percaya pula ramai malam. So kejap lagi aku nak siap-siap untuk buat job dekat luar ya. Sebelum tu kita tinjau keadaan sungai ni dia. Cantik view sungai dia. Semalam hujan lebat, tapi alhamdulillah air tak naik Air kekal maintain. Okay, ni dia aku punya tapak yang boleh dikatakan tapak hotspot lah ni. Sebab dia semalam kami masuk awal. Kalau tak pasal buat job, memang aku pun rasa datang pun lambat kot. Kerana buat job tu yang datang cepat. Okey. Oh, hujan ni lah dia. Kesan-kesan hujan malam tadi. Nak kena bersihkan dulu, keringkan kejap. Nak buang air. Tu kita bersiap-siap. Okey, nak masak air dulu lah.
Sambil-sambil tengok dia orang mandi pagi ni Amal lah ni. Boleh dikatakan full. Daripada ujung sana sampai ujung situ, full lah. Memang full house lah. Kita harap walaupun hujan takat air kita maintain dan tak keruh lah. Sebab nak mandi ni tak puas mandi. Kawan kita dah belasah mandi dah. Aku belum lagi start ni. Okay, lepas makan kot aku mandi. Okay. Tadi dah selesai tugasan pagi. Kerja sekejap je, dia tak lama untuk shoot pagi tadi. So tak jauh tempat dia, dekat je. Balik ke campsite ni, kita sambung konten lah. Yang ni antara pot aku pula. Tadi tengah baru nak fly drone, tiba-tiba bateri pula lupa cas. Itulah dia penyakit PL bila nak cepat. Okay. So aku punya setup kali ni memang terlalu simple. Sekejap kita besarkan sikit. Sebab aku pakai manual mode ni, kena gunakan cara manual lah. Kena besarkan dia punya aperture brightness dia ataupun ISO dia. Okay, aku punya lokasi ketiduran aku. Tak bawa selimut malam ni. Semalam kesejukan dibuatnya. Pakai jaket. Okay, tinggal hari ni banyak pakai plug charge. Power station pun tinggal 2 bar je. Banyak kali dah charge ni. Sebab ada backup power bank tu belakang tu. Hari ni aku bawa broadband ataupun internet, tapi malang sekali internet kat sini tak apa stabil lah. Tak apalah, kita cuba. Tapi dapat juga waktu-waktu yang tengah malam memang dapat clear. Bila dah siang-siang tengah hari ni, agak dah petang ni agak dia kurang sikit lah. So kita nak masak tengah hari ni, aku join masak dengan member lah. Aku cuma masak nasi dia. Mana nasi dia? Okay, nanti kita sambung Okay, kita masak nasi dulu. Tukar pot lah ni agak lapang sikit. Alamak, sekali hujan lah. Kita kena pindah balik ke dalam. Hujan. Hujan. Okey. Kita apa asal? Konon-konon nak healing-healing kat luar. Sekarang hari hujan lah, tak apa. Kita masak kat sini kot. Okey, nasi kita sudah masak. Apa lauk kita dah? Dah. Kari ayam. Special lah. Mantap. So tengah hari ni kita makan ni lah Kari ayam segera lah. Alright. Okay, tak apalah. Apa pun jemput makan semua. Jom kita makan dulu tah. Oh, nasi. Hujan.
Tadi hujan, sekarang dah kurang sikit lah. Kita buka balik kemah. Macam tu lah, buka kemah, tutup kemah, buka awning, tutup awning. Sekarang ni dah hampir jam berapa 5 lebih lah, 5 lebih. Nanti petang gerak balik untuk sesi malam, ada job kat luar. Kita lepak-lepak lah kejap. Okey. Sungai Entin. Sedikit keruh lah. Jadi jenis dia keruh sikit. Boleh mandi lah. Main budak-budak mandi lah. Tengok pada kita tengah masak kambing perap katanya. Malam ni makan kambing perap. Okeylah, aku nak kemaskan sini sikit, nak bagi air. Lupa nak simpan. Takut dia. Asap dia kuat. Tengok dia punya asap. Tengok asap dia. Tu dia. Tak lari juga nyamuk, tak tahulah. Ni dia. Setelah diasap-asapkan, kau-kau dia punya asap. Sini nyamuk memang boleh tahan gatal-gatal satu badan. So dah pakai ubat nyamuk tadi kat bawah ni. Tu kat katil tu dengan asap ni. Tapi dia sekejap je ni asap ni, nanti dia hilang lah. Tak lama pun, sekejap je. Aku ingat petang ni aku nak bawa kawan aku ni jalan-jalan dekat sekitar campsite ni. Katanya campsite ni agak meriah sikit kan. Menangkan ramai hari ni. So aku nak cuba kongsikan betapa ramainya kampus yang ada di kawasan ni. Jadi jomlah kita layan view daripada drone untuk aktiviti di campsite. Alright, kita cuba try bawa ke kawasan campsite ni. Jom. Okay, ni dia. Laluan nak keluar, kereta aku dah kena blok, tapi tak apa. Kita orang keluar esok lah sebab function pun besok habis. So aku kena tengok dekat view screen ni supaya dapat guide lah. Takut drone ni kadang-kadang melalut dia, Melilau. So depan ni pintu keluar. Here. Depan ni pintu keluar. Atas ni kan pintu keluar ni. I didn't hear you clearly. Please repeat your command. Tak ada apalah.
Okay. Ni lah dia. Katanya dekat sini best mandi. Wish. Boleh tu ke dek, lereng tu. Lereng sangat ni. Okey lah, okey. Agak diorang selesa. Tu kawasan tu best mandi tu. Situ best. Tengok kawasan tu. Okey. Alah. Cabut. Slipper cabut. Cabut. Nek, jom. Jom. Masak apa ni? Siap. Sudah siap? Siap. Mantap. Inilah dia menu kita hari ni. Makan malam. Okey. So, tadi sempat kita jalan-jalan. Okey, jom kita ke aku punya port campsite aku. Inilah dia campsite aku. Ini aku punya pot mandi. Okey, jom kita turun. Right. Tengok sungai. Okay. Hai. Okey, selesai. Okey dah. Dia ajak jalan-jalan. Bila dia ajak jalan-jalan mau tak semput aku. So tadi aku dah sempat buat sedikit view sekitar campsite atas ni sepanjang sebelah sana lah. Tapi sebelah sana tu mungkin tak aku tengoklah kalau sempat. Aku shoot drone dari bawa drone sajalah. Okey. So mana dia tadi? Ni dia. Tengah cakap ni. Kan. Alright. Okay, selesai. So nampaknya ya.
Nampaknya dah bau lauk. Macam memanggil-manggil suruh makan tu. Okey, jom. Kita layan kambing perap. Ada bau ada. Bau kambing perap. Oh, ni dia. Okey, kambing perap ni. Alright. Ni sepaket nampak je kecil tapi banyak. Paket dia besar ni je Oh. kan. Dapat dia punya Makan. buah makan ni. Dia pun senang, dia tak perlu nak kata nak barbecue teruk-teruk kan. Kalau tak ada tempat nak barbecue pun hantar kuali pun boleh lah. Macam ni kan. Okey. Wow. Abang ni kita layan kambing perap Dia punya apa? Cicah dia ke apa? Dia ada barbecue sauce. Oh, ada barbecue sauce lah. Black pepper. Ni dia. Tapi dalam ni pun dia dah marinate dia ni pun Oh, dah. yalah, makan macam tu pun sedap Betul. Sedap. Right, nanti kita akan cuba. Tu kampus yang sedang menikmati makan malam, santai-santai, kopi-kopi, healing katanya. Ni sungai. Malam ni sungai sangat tenang. Hujan jugalah tapi rintik-rintik tak adalah masalah sangat. Okey. Bunyi tu sebenarnya bunyi apa? Power stationnya apa? Alam, bukan alam. Dia punya reminder lah. Bateri dah critical. Kalau kita minum Nescafe O malam ni, dalam ni kita santai-santai. Yang tadi tu bunyi power station. Daripada tadi tak berhenti bunyi dia tadi. Itu menunjukkan bunyinya bateri dah low dah. Okeylah, apa pun jom minum dulu.